saya masuk penjara, tapi bukan sebagai banduan lah, kan? Saya tak tahu, bila saya cakap saya masuk penjara, orang fikir memang muka ni macam muka banduan. Saya Syamir Radidore. Saya memang asal orang Selangor. Bila saya belajar dulu, my degree dulu kat UUM, Universiti Utara Malaysia. Lepas tu Masters dengan PhD saya buat kat Universiti Malaya. Masters dalam Criminal Justice dan PhD was on Crime Prevention and Criminology. Kita buat kat Universiti Malaya tu. Mungkin one of my minat daripada muda dulu adalah cara-cara penjenayah ni berfikir. Teknik-teknik yang dia gunakan tu memang like, wow, kenapa orang biasa tak fikir? Kan? Bukan yang jenayah yang berat lah, tapi yang macam komersial, yang macam dia pecah masuk. How are they able to figure it out? But memang I think semua orang ada minat pasal jenayah. Ada yang mencuburi bidang jenayah, ada yang lebih kepada bahagian pencegahan jenayah. Because bila cakap pasal bab jenayah ni macam, for me seem very simple to understand it. Right? And also the other thing is, I realise masa tu sebelum saya masuk bidang ni, kadar jenayah Malaysia agak tinggi, agak meningkat. So I think I also macam masa tu I like, no, bila I besar sikit, kalau saya ada family, kalau saya ada anak-anak, I nak pastikan tempat ni selamat. At least kerja yang saya buat ni ada kebaikan untuk society. How do I learn about jenayah Malaysia? I spend a lot of time with criminals. Saya pergi underground, saya masuk penjara, tapi bukan sebagai banduan lah, kan? I tak tahu, bila saya cakap saya masuk penjara, orang fikir memang muka ni macam muka banduan. Terima kasihlah kepada Jabatan Penjara Malaysia, mereka memberi saya kebenaran untuk masuk, untuk saya buat research. So saya masuk, bila saya duduk dengan penjenayah ni, saya terus terang saya cakap dengan mereka, look, ajar saya macam mana you buat ni dan kenapa kamu buat macam ni. I nak faham cara pemikiran kamu. Mereka ajar saya lah. So apa kebanyakan ilmu saya ini, nak cakap daripada buku tu taklah, tapi daripada penjenayah. So guru-guru saya penjenayah lah. So itu yang membolehkan saya betul-betul memahami cara pemikiran diorang, kenapa mereka melakukan, cara mereka melakukan, dan also bagaimana mereka kena tangkap. Banyak orang yang bising kat saya, cik, oi, Syamir, you buat macam ni, macam ajar orang jadi penjenayah pula. Saya tak, buat masa ni, kenapa kita jadi mangsa banyak? Kerana kita tak tahu teknik-teknik yang digunakan oleh penjenayah. Saya hanya tunjukkan teknik yang digunakan oleh mereka, supaya kamu sekarang faham apa yang kamu perlu buat untuk melindungi kamu dan diri kamu dengan keluarga kamu.